Pak Kadiak, Pak Kadiak, hari ni saya nak kena buat apa? Kau pergi basuh kandang kipas tu. Kandang kipas ni. Habis tu Pak Kadiak nak buat apa? Saya nak ni bagi makan seranti. Baiklah Pak Kadiak. Miau. Miau. Kipas bukan bunyi macam tu. Habis tu kibas bunyi macam mana Pak Kadiak? Boh. 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 Kode! Oh, Kode! Kode! Ya, Pak Meon. Ada apa tu? Anak aku mana anak aku? Ada dalam kandang kipas tu. Oh, kau paksa suruh dia kerja Kau tahu tak, dia tu masih kecil lagi. Masih sekolah. Patutnya dia kena tumpuk ke pelajaran. Bukan kerja macam tu. Tapi Pak Meon. Tak ada tapi-tapinya. Ni yang aku malas. Dia berkawan dengan kau ni. Ajar yang bukan-bukan. Pak Meon salah faham ni. Salah faham apanya. Dah terbukti. Dia tengah kerja tu kan? Pak Meon duduk diam. Tunggu saya explain dulu. Okey, explain. Turun ni. Explain apa ni? Sebenarnya Pak Meon, anak Pak Meon tu CEO kandang ni. Apa? Kau. Anak aku tu masih kecil lah. Mana dia ada duit nak beli kandang ni? Betul Pak Meon. Kalau betul, apa buktinya? Ni Pak Meon tengok ni. Ni pelang pandai bola. Bukan yang tepi ni yang sini. Lok, 5. Ni gelang tanah rumah aku. Kau curi Mana ada. Anak Pak Meon datang gadai tanah ni, beli kandang ni. Adik, kau turun, Dik. Tunggu kejap. Tu. Ada apa ni ayah? Betul ke adik gadai gelang tanah ni buat beli kandang ni? Betul ya? Adik letak nama ayah? Tak. Nama adik? Tak juga. Habis tu adik letak nama siapa? Makbul adik. Bagus, Dik. Mak adik umur apa? Dia tahun ni baru masuk kelas 1. Kelas 1. Oh, bagus, Dik. Bagus, Dik. Habis tu kita nak tidur mana malam ni, Dik? Ada satu kandang yang kosong ya. Kita boleh tidur situ. Kandang kosong? Bagus, Dik. Bagus. Dah, jom kita balik ambil baju, Dik. Jom. Aduh. Aduh.